Tak kena. Strike geng. Okay geng, Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat datang ke YouTube channel Kuyi Haru-Haru Fishing. Siapa yang baru sampai dekat YouTube channel aku, siapa yang baru singgah dekat YouTube channel aku, dan siapa yang baru jumpa YouTube channel aku ni, aku ucapkan selamat datang geng. Dan korang jangan lupa geng, bantu aku tekan butang subscribe. Okay geng, so hari ni aku nak try mancing kat sini lah geng. Lama tak datang kat spot ni, so hari ni aku datang try lah geng. Kita try baling-baling kat sini. Semoga ada cakuk lah geng, semoga ada hasil. So korang stay tune, tengok video ni sampai habis geng. Okay geng, jom. Baik. Okay geng, so hari ni aku pakai setup reel daripada Fishband High Speed. Aku pairkan dengan rod Kuying Battle Song 410 LB. Itu line daripada Asuka Bravo 20 LB. Leader Bulzen DFC 30 LB geng. Dan umpan, sekejap aku tengok hari ni aku bawa umpan apa. Umpan. Okey lah. Kita pakai soft rock Kuyi. Warna hijau ada, warna putih ada, warna biru. Kita pakai design baru ni geng. Soft rock Kuyi design baru ni. Hari ni bawa umpan sikit je, bawa box kecil. Ni dia geng, umpan soft rock Kuyi untuk design paruh burung. Okay, so kita pakai umpan ni. Agak tak mau nanti kita tukar-tukar lagi umpan lain kan. Okay geng, jom kita try kat depan ni dulu. Baru lepas hujan ni geng, kan dah pukul 8 pagi dah, tapi gelap lagi. Jom, bismillahirrahmanirrahim. First cast of the day. Balingan yang makan dah geng. Alhamdulillah geng. Itu dia geng, first cast, first strike. Walaupun curut, strike geng. Alhamdulillah. Rezeki hari ini guys. Kusut pula sekejap ya. Alright. Itu dia geng, ni dia first cast, first strike. Comel je, haruan curut namanya. Alhamdulillah, rezeki geng. Curut pun kita layan geng. Tu dia soft rock Kuyi. So kita release dia geng. Kecil-kecil kita tak ambil geng, kita ambil yang besar-besar je. Nanti besar tu je lah. Tidak besar kita mancing balik, kita tangkap. Okay geng, baik. Mencakuk geng, soft rock Kuyi ni, paruh burung. Mancing lagi geng, dari sebelah sini pula. Ni kalau ikan dia nampak umpan ni, confirm dia terkam je geng. Confirm dia meletupnya. Ikan puju geng. Tak kena guys. Boleh strike kan. Kan. Comelnya guys. Cakuk kan lepas dia. Bye. Mencakuk. Tu dia guys. Alhamdulillah. Ni besar sikit geng. Kurus mulut besar. Mencakuk yang ketiga. Alhamdulillah, rezeki. Tu dia geng. So kita biasa geng. Ya. Bye. Try sebelah sini pula geng. Sebelah sana cakuk 2. Sebelah sini pula.
Mesti cakuk 3. Oh, makan geng. Alah. Oh, cik geng. Oi, ada. Dia makan tak kena geng. Dia makan tidak kena. Makan sekali lagi, dia ada tunggu kat tengah tu. Oh, tu. Kejar. Oh. Tak kena lagi geng. Makan betul-betul lah. 2 kali baling, 2 kali tak kena ni geng. Oh, tak kena anak kau. Ayam terkejut aku. Oh, terkejut. Tak kena sambung. Kau makan betul-betul. Oh, tak kena lagi geng. Oh, tu dia. Macam mana makan tak kena? Oh. Strike geng. Strike bersama rumput. Oh, tu dia. Alhamdulillah. Oh, besar juga geng. Alhamdulillah. Rezeki hari ini, inilah yang terbesar rasanya. Geng. Parit kecil kan, tapi banyak penghuninya guys. Itu dia. Alhamdulillah rezeki mencakup. Kita buka hook dia dulu. Kita release dia balik geng. Hari ni kita tak ada tapau-tapau lagi. Kecil-kecil macam ni kita tak nak ambil lah geng. Kita cari yang besar-besar je geng. Alhamdulillah. Ni dia geng. So kita release dia geng. Kita bagi dia besar, tidak besar, kita tangkap dia balik geng. Okay geng. So bye. Oh, saya. Saya. Makan dalam namanya. Ni mama dia. Curut geng. Kita tengok mama dia gerus. Kita kat gambar sekejap geng. Okay geng. Tu dia geng. Comel curut. Kurus geng. Kurusnya. Bagi dia besar, jaga anak kau balik.
betul makan. Oh, strike sawit banjir. Itu dah mencakup. Alhamdulillah guys, saya sedap ni. Rezeki hari ini. Tapi itulah, kita tak tapau lagi. Nak tapau ke ya? Tak lah. Kita release je guys. Kita bagi dah besar, kita cari lagi besar lagi. Dapat lagi besar baru kita ambil guys. Habis dah. Besar tau. Boleh jadi monster lagi. Alhamdulillah. Tak eh, haram. Oh, is there. Tak dekat kan. Ada yang menyambar. Tidak lekat. Makan sekali lagi boleh. Makan sekali lagi. Okey, makan. Oh, ada makan lagi kan. Sekali lagi kena lah. Mencakup guys. Alhamdulillah. Curut lah hari ni gang. Semua saya curut lah hari ni gang. Macam ni ha. Tak ada dapat yang besar-besar sangat lagi lah gang. Kita try lagi lah. Kita try lagi sikit. Okay gang. Tukar pakai SP soft plastik. Ikannya ada nampak tu, timbul-timbul. Tapi soft rock dia tak nak makan. Kita tukar pakai umpan ni 2-3 kali baling kat sini. Agak tak mau nanti kita balik lagi. Okay. Soft plastik warna putih kan, 8cm. Makan. Oh, tak dekat. Ada, nampak dia gigit. Dia gigit tak betul. Kalau dia gigit betul tu kena dah kan. Tu ada buat ni 2 ekor. Ni 2 ekor. Oh, lari. Kalau kita balik umpan, lalu ikan makan kan. Ni ikan lari pula. Kena kan. Kena juga guys seekor. Oh, lucut. Curut-curut je gang. Saya curut macam tu. Dia pun makan pun tak lekat. Gang, 3 kali baling lagi. 1 kali baling. Oh, tak kena. Strike gang.
Dia makan pun. Nak makan tu susah benar. Oh. Alhamdulillah guys. Main cakuk. Oh, besar juga geng. Besar juga ni. Ini saiz-saiz tapau sedap ni geng. Rezeki geng. Tapi itulah hari ni rezeki kau juga. Aku hari ni tak nak tapau ikan. So hari ni aku catch and release je. Sudah. Itu sah. Alhamdulillah. Baik. Mencakuk. Gerak lah terus. Sop terus. Okey geng. Jom balik. Baik. Okey geng. So Alhamdulillah tambahlah mancing untuk hari ini geng. Dapat strike curut-curut je geng. Ada juga dapat yang besar-besar sikit kan. 2-3 ekor macam tu. Tapi itulah aku release lah geng. Hari ni aku tak nak tapau lah. Hari ni kita release. Nanti next dapat yang besar-besar sikit kita tapau geng. Okey geng. Terima kasih semua yang menonton. Jangan lupa like, share dan subscribe. Kita jumpa geng next video. Jom balik. Bye.